Apa kes tiba-tiba naik isu isi minyak dalam botol? Baru-baru ni tular tentang video orang isi minyak dalam botol ataupun bekas di stesen minyak siap lebih 20 liter tau. Ramai yang tanya, boleh ke isi minyak macam ni? Mari sini saya jelaskan. Penguatkuasa KPDN telah keluarkan kenyataan berkaitan isu ni. Pengisian melebihi 20 liter ke dalam bekas ataupun botol di stesen minyak boleh sekiranya anda telah mohon permit khas yang boleh dimohon secara online je di portal spb.kpdn.gov.my. Permit khas, ya, KPDN menyediakan permit khas kepada 10 kategori yang layak seperti forklift, pengangkutan air, penduduk di kawasan pedalaman dan pulau, pengusaha industri makanan, rekreasi air, pertanian dan peternakan, pelancongan, penyelenggaraan, bantuan kecemasan dan juga pembinaan berskala kecil. Dengan adanya permit khas ni, mereka boleh mengisi minyak melebihi 20 liter ke dalam bekas ataupun botol mengikut kuantiti, lokasi stesen minyak, tempoh dan juga kekerapan pembelian yang telah diluluskan. Jadi kalau berlaku keadaan kecemasan seperti minyak kereta ataupun minyak motor habis tepi jalan, takkan nak tunggu permit dulu baru isi minyak dalam tong. Kalau berlaku kes kecemasan macam tu, jangan risau, boleh je isi minyak dalam tong, dalam botol ataupun dalam bekas sekalipun, tapi pastikan tidak melebihi 20 liter. Tak perlu nak heret ataupun gesek bawa kereta ke motor ke stesen minyak hanya untuk beli petrol ataupun diesel. Penjualan minyak melebihi 20 liter ke dalam bekas selain pada tangki asal kenderaan tanpa permit yang sah merupakan satu kesalahan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Kita kena kuatkuasakan peraturan ni supaya dapat mengekang isu keterisan dan juga penyeludupan. Sama-sama kita jaga hak kita. Apa kes? Kita ulas, kita settle.